Ui, dia punya telur masin je. Sedap gila, babe. Kedai breakfast halal Jakim yang wajib hampa try kalau hampa mai Penang. An island breeze. Halal kan? Alright, thank you. Kat sini dia famous. Bagi yang ragu-ragu, Ada ni dimsum, halal ada by toast. Jakim. Dekat sini kita boleh pilih Ada pelbagai boleh makan sos yang kita nak claypot makan. ada. Contoh kita nak makan dimsum dengan sos apa. Contoh kita nak makan mi wonton pun ada. Dan juga kita nak makan nasi goreng, nasi ayam, nasi itik. Okay guys, datang dengan ni je. So, kita kena order nasi. Tu apa dia rasa? Saya tak tahulah rasa. Ada rasa itik ni rasa macam citrusy, macam lemon-lemony sikit ke ataupun perapan ni rasa macam tu. Telur masin bang, saya ada order nasi je tu ni. Oh, nasi. Ha. Okey, terima kasih. Terima kasih, bang. Alright. Kau kena rasa makan. Ui, dia punya telur masin je. Sedap gila, babe. Sedap. Dia rasa manis, masin. Sedap bang. Sedap bang. Saya nak makan ramen tapi tak dapat. Makan ni pun boleh lah. Sedap. Sedap. Alhamdulillah. Dia kenyal. Tak chewy sangat lah. Cuba letak ni. Nipis. Tapi okey lah. Ni yang kicap ni. Sangat sedap. Lepas tu kita ambil yang ni, kuah ni. Masuk kat sini. Kalau ni gabungan dengan sos tu memang berbalik.